lagi yang akan keluar parti ni Is. Saya dah sebut hari tu ada 7 nama. Saya kata 7 nama. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak tahulah sebab itu ke dia kena hernia hari ni kan, saya tak pastilah kan, Wallahualam lah. Mungkin terkejut Wong Chen letak jawatan ke apa ke, tak payah terkejut sangat lah. Saya dah cakap lama dah benda ni kan, tak payah terkejut sangat. Dia, poinnya adalah dia macam ni tuan-tuan. Kekecewaan ahli parlimen PKR sendiri terhadap tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang saya katakan musuh dia yang maki dia bertahun-tahun, yang penjarakan dia, yang tembak kita dengan gas pemedih mata, yang tangkap kita masuk lokap, yang masukkan kita dalam ISA dan sebagainya, yang tu dia bagi peruntukan walaupun dalam pilihan raya 2-3 pilihan raya lepas, maki dia kiri kanan atas bawah. Yang tu dia tak berani sentuh, tak berani kacau. Tetapi komrad dia yang dulu kena maki bersama dengan Anwar Ibrahim, yang dulu bersama dengan Parti Keadilan menaikkan parti ini dalam keadaan parti tak ada apa, yang sama-sama membawa parti ini menang dalam pilihan raya, berkempen, guna duit sendiri, jentera sendiri, mengumpul kekuatan daripada muda sampai dah tua, yang itu hanya kerana mengkritik parti, bukan parti pun, mengkritik pentadbiran, yang itu peruntukan mereka disekat. So tinggal apa lagi? Apa lagi maruah yang ada tinggal pada ahli-ahli parlimen ini? Maruah apa lagi yang tinggal pada mereka? Dia boleh kata tuan-tuan, kalau saya tinggal dalam parti ini, parti yang bukan sekadar memberikan susu kepada baby di hutan, anak di rumah dibiarkan mati kelaparan. Kalau saya tinggal dalam parti ini, seumpama saya adalah orang yang bacol, yang membiarkan saya dibuli, saya dipijak, saya diherdik, saya buat apa saja tapi tetap setia dan menjilat demi kerana takut kehilangan gaji. Kalau itulah, maka itu bukan parti reformasi lagi. Itu bukan parti reformasi yang dikenali. Itu bukan parti perjuangan yang dikenali selama ini. Ia dah jadi satu lagi parti Barisan Nasional penjilat. So akhirnya tinggallah penjilat-penjilat di dalam itu. So tuan-tuan nampak kan penjilat-penjilatnya. So yang lain tu bila akan meletak jawatan ni, sabarlah kan. Macam Boy B. Roziah, dia ada pencen Exco dah kan? Dia dah ada pencen Adun. Dia dah ada dah masuk 3-4 tahun ni, maksudnya dia tak sempat lah pencen ahli parlimen ni, dia tak sempat lah sebab dia meletak jawatan kan. So tak apalah kan, rezeki dia adalah suatu hari nanti, InsyaAllah adalah suatu hari nanti. Tetapi macam saya kata, antara yang akan meletak jawatan selain daripada Wong Chen, saya jangkakan lah Roziah Ismail, Zahir, Lee Chin Chung, K7 daripada Sungai Siput, Bahtiar dari balik pulau. So 6 orang. Saya nak bawa cerita. Ada seorang lagi lah, yang ni saya tak pasti sama ada dia akan disekat atau tidak, iaitu Hassan Karim. Tapi kalau Hassan Karim ni benar-benar seorang YB Hassan Karim lah, saya tak boleh panggil nama dia macam tu je, sebab dia umur mak saya tuan-tuan. Jadi pakcik lah kan, pakcik Hassan Karim lah, YB pakcik Hassan Karim lah kalau saya katakan. Kalau dia tak letak jawatan, bagi saya YB bukan seorang pejuang yang benar-benar seorang pejuang. Kerana bagi saya YB, anda seorang yang sepatutnya bila anda berprinsip, pegangan anda adalah pada prinsip, bukan pada manusia, bukan pada parti pun. Parti ni kita sokong kalau selagi mana dia atas prinsip. Bila dia telah lari daripada prinsip, maka itu bukan parti yang sepatutnya kita sokong dan kita dokong. Itu sepatutnya perjuangan kita daripada dulu tuan-tuan. Ada orang pernah tanya kepada saya, Is, kalau Rafizi terpesong dan parti bersama terpesong, adakah kau akan lawan? 1000% saya akan lawan tuan-tuan. 1000% saya akan lawan. Saya kata macam tu, saya simple je. Kalau dia melanggar prinsip perjuangan, melanggar prinsip-prinsip asas yang diperjuangkan, maka bagi saya adalah satu perkara untuk kita tegur. Untuk kita tegur, dan wajib untuk kita tegur tu. Kalau kita kata kita yang tu tak payahlah, nanti aku tak jadi calon lah, tak, then tuan-tuan, ini bukan maksudnya kau tak layak pun berada di dalam parti tersebut.
Dia macam ni lah tuan-tuan. Kita join politik ni kerana apa? Cuba fikir tu dulu. Tuan-tuan, kursi nak jadi adun, nak jadi ahli parlimen, mungkin dalam 500 kursi je, 500 orang je yang layak jadi adun, jadi ahli parlimen ni. Lepas ahli parlimen, menteri lah kan. Mungkin 500 orang je. Campurlah pegawai dia semua itu, timbalan seterusnya, mungkinlah ambil lah dalam 1000 orang. Yang jadi ahli parti keadilan 1 juta. Bermakna ada 999,900 yang tak akan ada apa-apa jawatan, yang tak memegang apa-apa jawatan. Maknanya apa? Kalau tujuan tuan-tuan nak jadi setakat jadi ahli parlimen apa semua, dan very slim lah chance, peluang tu sangat nipis lah. Jadi masuk parti politik ni untuk apa? Untuk dapat projek is. Kan, itu yang baru-baru ni lah. Start lah semua, ada lah kan. Kebanyakan yang masuk-masuk parti kerajaan ni sebab isu lah. Terutama apa, yang muka-muka artis-artis ni. Itu menarik tuan-tuan. Saya saja borak, dah habis dah cerita. Yang akan melompat tu dah habis dah cerita tu. Saja saya nak borak ni. Saya tertarik lah, apa akan jadi lepas ni kan. Sebab ada semalam saya jumpa seorang budak tu AMK. Saya tanya umur apa sekarang, 27 tahun. 27 tahun, maksudnya dia lahir tahun 1999. Kan, 1999. Saya kata, saya dalam politik ni sama umur dengan awak sekarang. Saya kata, pakcik ni, aku panggil pakcik lah kan, pakcik ni dalam politik sama umur daripada awak lahir sampai awak sekarang ni. Pakcik dalam politik. Kenapa? Bukan masalah tu. Masalahnya adalah saya dah tengok pelbagai jenis manusia dalam politik ni, tuan-tuan. Mungkin ada orang yang, aku pun join politik 99 is. Ya, tapi kamu tak berada pada peringkat atas. Kamu tak berjumpa dengan orang-orang pimpinan-pimpinan. Daripada yang baik kepada yang jahat, yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi tengah-tengah baik dan jahat, yang tengah-tengah baik jahat tiba-tiba jadi baik kemudian jadi jahat. Kamu tak jumpa. Saya dah jumpa semua, tuan-tuan. Saya dah jumpa daripada zaman Tan Sri Khalid, daripada zaman Lokman Adam dalam PKR. Yang tu saya jumpa sekejap. Sebab masa saya balik Malaysia, dia dah lompat ke UMNO. Saya jumpa sekejap je. 98 saya akui, saya tak ada kat Malaysia. Saya belajar masa tu. Tetapi di sana pun kita tak melalui sangat lah. Kita taklah apa orang kata, taklah, what do you call that, taklah, bukanlah aktif, tapi tak adalah kita terlibat dalam orang pergi rembat kita ke, tangkap dan sebagainya. Tidaklah. Tidaklah macam tu. Tetapi once kita balik tu, saya katakan, saya kenal YB Roziah 2008 saya kenal. Maknanya 2 tahun lagi 20 tahun, tuan-tuan. Ni 18 tahun saya dah kenal YB Roziah, kerana saya bantu dia dalam pilihan raya negeri di masa tu dia bertanding Batu Tiga lah, dalam pada waktu. Tapi tak adalah aktif, saya tolong orang lain masa tu. So kami dah kenal lama, dia pimpinan-pimpinan dan sebagainya. Saya mula masa tu pemilihan yang pertama saya 2010. Tapi yang tu saya tak ada bertanding apa-apa. 10 kot silap saya, 10-11. Pemilihan kedua 2014. 2014 pemilihan kedua. Pemilihan ketiga saya adalah 2018. Pemilihan keempat saya 2022. Pemilihan kelima saya 2025. So saya dah melalui 5 pemilihan parti. Dan kita dah melihat daripada yang pergi tipu, bawa undi, kalau masa tu manual, bawa ke dalam hotel dia sendiri undi. Kita dah tengok semua tu. Sampaikan tahun 2018 dia letak bug dalam, dia letak malware di dalam tab untuk nak menipu. Masuk 2022 dia tipu lagi. Masuk 2025 lagi blok kencing. Kita dah tengok semua tu, tuan-tuan. Kita dah lawan dengan, masa tu Tan Sri Khalid lawan Azmin. Kan, kita dah lawan dengan Azmin 2018, kita dah lawan Saifuddin, kita dah lawan Nurul Izzah, kita dah lawan dah semua. Kita nampak bagaimana rencam kepelbagaian ahli-ahli politik, permainan ahli politik ini, yang akhirnya apa yang berlaku, dia sendiri, mereka sendiri merosakkan arena politik kerana kuasa. Jadi bila perebutan kuasa itu berlaku, dan berlaku kerana sistem itu sendiri, saya nampak apa yang membezakan dengan bersama, tuan-tuan. Okay?
Yang membezakan dengan bersama sekarang ni, saya nampak adalah bagaimana bersama cuba membawa kaedah politik baru. Saya kata kan, bersama dah ada apps dia, dinamakan Kancil. Alah, Adil pun ada apps dia is. Ya, tuan-tuan tengok Adil apps, tuan-tuan tengok Kancil punya apps. Adil apps tu sekadar untuk register, lepas itu nak keluar parti, lepas tu nak tengok program apa yang terkini. Tu je. Tak ada point system, tak ada apa. Lepas tu nak keluar parti pun tak boleh. Apa punya sistem